Assalamualaikum kawan-kawan. Bersama lagi dengan saya, Aina. Pagi ni cantik sangat kan? Jom belajar lagi dengan Aina. Kawan-kawan, tahu tak? Kita nak belajar huruf apa hari ini? Hari ini kita nak belajar beberapa huruf hijaiyah. Mesti seronok kan? Jom! Ingat lagi tak? Huruf apa yang kita dah belajar sebelum ni? Jom kita sambung belajar. Mula-mula, huruf dal. Tengok ni, bentuk dia macam bongkok kan? Dal. Siapa tahu macam mana nak tulis huruf dal? Jom ikut saya sebut. Dal, dal. Lagi sekali. Dal. Pandai. Ada rama-rama hinggap le. Kalau ada satu titik ke atas, dia jadi huruf zal. Macam mana bentuk huruf zal? Macam ni lah. Jom sebut sama-sama. Zal. Lagi sekali, zal. Sekali lagi, zal. Bagus. Pandai. Sekarang, jom ikut Aina pergi sana pula. Ada huruf besar kat gelongso tu. Ini gelongso. Bentuk dia melengkung ke bawah macam huruf ro. Ro. Lidah kena bergetar. Ro. Siapa tahu bentuk huruf ro macam mana? Tada! Inilah huruf ro. Sebut ro. Makanan apa yang bermula dengan huruf ro? Betul. Jawapannya roti. Kalau Aina letak bola ni kat atas ro tadi, dia bertukar lagi. Jadi huruf apa kawan-kawan? Jadi huruf zai. Bunyi dia macam lebah tau. Rapatkan gigi. Zai. Cuba buat. Jom kita sebut sama-sama. Zai. Zai. Apa kawan-kawan? Zai. Bagus. Alhamdulillah, kawan-kawan, hari ini kita dah belajar berapa huruf? Betul, hari ini kita dah belajar 4 huruf. Aina harap kawan-kawan faham dan ingat apa yang kita belajar tadi ya. Seronok kan? Yeay! Kita dah belajar dal, zal, ro dan zai. Senang je kan? Jumpa lagi dalam video lain. Bye-bye.